Assalamualaikum. Latihan 5.2E. Okey, Raja menunjuk plan sebuah taman bunga berbentuk segi empat selari. Okey, diberi ABCD ialah imej bagi PQR. ABCD imej. Okey, mana ni objek? Ni objek. Yang ni besar ni adalah imej. Okey. Okey. Dengan pembesaran pada pusat A. Okey, A ni adalah pusat dia. Pusat pembesaran. Okey. Dan luas taman bunga itu ialah 1350. Ya. Lepas tu luas kawasan yang ni, yang berlorek ni adalah 600 meter. Luas APQR ialah 600 meter. Okey, lepas tu dia kata luas taman. Luas taman bunga ialah 1350. Okey. Okey, maknanya yang luas besar ni adalah luas ABCD 1350 meter persegi. Okey. Okey, sekarang baru kita jawab soalan Saya padam yang ni Okey. Jika luas kawasan itu adalah 600 meter persegi, hitung panjang dalam meter AP, panjang AP. Kita nak tahu panjang ni berapa. Alright. Macam mana nak buat? Kita guna K, yeah. Okey, ABCD sama dengan K kuasa 2 darab dengan APQR, luas objek. Betul lah, luas imej. Luas objek. Luas imej bagi KK. Luas imej sama dengan K kuasa 2 darab objek. Itu formula asal dia. Kan? Ni ABCD kan objek ni. Imej, imej. Yang ni objek, yang kecil tu objek. Jadi 1350 K kuasa 2 darab dengan kita cek K kuasa 2. K kuasa 2 ialah 1350 bagi dengan 600. Ambil kalkulator. 2.25. 2.25. Jadi K ialah 2.25. Punca kuasa 2 2.25. 3.2. 1.5 lah. Okey. Okey, panjang tu sini. Daripada sini kita boleh ukur. Pandai pun. Nampak tak? Ini pusat. Ini pusat kan? Okey, jadi K sama dengan 1.5 sama dengan panjang imej. Hello belakang. Panjang imej bagi dengan panjang objek. Panjang imej ialah
Tak ada, kita tak tahu AP kan. AP campur apa? Campur 20 bagi dengan AP. Kita selesaikan secara algebra. Katalah AP tu X Katalah ini X. Ini X, jadi X 1 point ni buat naik ke atas. 1.5X sama dengan X tambah 20. Jadi 1.5X tolak X sama dengan 20. Ini kita akan dapat 0.5X sama dengan 20. X ialah 20 bahagi 0.5 dapat 40. Confirm 40. Okey, jadi tak payah kaedah cuba jaya. Ini kaedah terus dapat. Okey? Boleh? Okey, itu saja daripada Fauzi Channel.